Hai guys, Assalamualaikum. So selamat pagi. Hari ni kita ada dekat Bukit Geledang. So hari ni nak road off-road. Ramai tu hari ni. Parking kosong. So kita naik road 42. So sekarang kita ikut road 42. Parking dekat Galanta. So hari ni kita nak try jalan hutan. Dah lama nak try. So sekarang baru ada kesempatan. Ni baru nak start tengok view. Yo. Ush, cantiknya. Last hiking bulan 2 itu hari. So bulan 7 ni nak pergi hiking yang belah. So sekarang kita nak try track ni. So lepas ni boleh lah try ni. Ush, cantik. So ini laluannya. Oh, cantik. Oh, tangga-tangga. So, first step point kita jumpa air sungai. Yuduh, sama je kot. Pacak dia bagi. Baru naik dah pacak lah. Hari ni punya ramai orang hiking. Gila. Ni road 42 ke sana. Dia bagi pacak lah. Tak pasti kita sampai pukul apa. Tadi start dalam pukul, sekejap kita tengok gambar. Jadi kita start 7 minit. Sekarang dia 7.40. So kita tengok sampai atas pukul apa. Jom, let's go. So sekarang aku dah dengar suara kat atas tu. Rasa nak sampai dah. Okey juga track ni, tapi ada 2-3 tempat tu pacak sikit lah. Boleh lah untuk pemula beginner nak try boleh. Aku recommend. Tak adalah susah sangat. Kalau datang sini, aku tak pernah naik road hutan. Selalu pergi road tar. Beberapa kali aku pergi tar. Sebab aku ingat kat sini susah tau. So macam perlukan orang untuk tunjuk jalan tu. Padahal okey je. Kalau kau seorang pun boleh lah. Boleh datang. Sebab penat. Weekend ramai orang. So aku recommend lah siapa yang baru lagi nak datang tapi tak tahu track. So aku recommend sini. Try dulu 42 punya road. Sebenarnya weekend ni ramai tu. Kau mau tengok road dia. Ke bawah. Mati. Tanah merah tu. Kau tengok road dia. Tanah merah baik. Ini boleh lincin lah. Kalau kau kasut tak betul boleh lincin lah. Penat weh. Senang-senang juga. Kau mau tengok road dia. Pacak baik. Ni tanah merah boleh lincin baik. Kalau korang. Oh my. Oi. Kau mau datang lah. Biar aku je datang. Boleh tahan baik. Astaghfirullahaladzim. Mengecak aku. Tengok. View cantik kan. Nak view cantik. Bedahan. Astaghfirullahaladzim. Yeah. Kau tengok aku pun dah penat weh. Kalau kau mau datang lagi penat weh. Menyesal weh. Dah lama tak hiking. Sikit je. Kau mau tengok view. Cantik bye. Cantik. Sana tu puncak TMB. So dia macam ada 3 road tau. Road 42, 5 berapa tah tu TMB. So kalau road TMB sampai sana bye. Sekarang kita baru kat sini. Kau bayangkan nak ke sana. Wih, jauh. Tak apalah. Kau dah tengok muka aku banyak peluh ni. Ini bukti, evident. Uish, lagi sikit lagi. Lagi sikit kita nak sampai. Sebab kita dah bunyi dengan suara orang. Tadi kat bawah tu kan,
Aunty tu pegang pokok tu. Pokok tu reput dah. Pokok tu reput, bai. Dia sandar. Dia sandar, dia jatuh. Nasib aku tak record. Kalau aku record konten. Tak konten jadi saksi. Bahaya tu. Pokok sini semua dah reput-reput. Ni sampai kat jalan tak, bai. Ni sampai kat jalan. Sampai jalan tak, maknanya kena naik lagi. Ya ke? Oh iyalah, kat Rona je. So, tadi kita ikut jalan Rok Hutan. Lepas Rok Hutan, dia sampai separuh tu, dia akan keluar jalan tar. Lagi dalam 1 meter, so akan sampai sini. So, okey lah. Untuk Rok Hutan, nak try-try boleh. Recommend. Akhirnya sampai viewpoint lah, tapi bukan TMB lah. Cantik kan. Damn, easy to in. Rok baru sebabkan sebelum ni dah ada rok ni, tapi semak, so tak pernah naik area sini. Tapi tangga lah, teruk juga. Nak turun sana, kat situ. Sekejap, kita tak nampak. Kita nak turun situ. Situ ada orang, so kita turun daripada situ. Turun road hutan. Jom, let's go. Apa lagi? Oh, ni lagi dekat daripada nektar tadi kan. Ni lagi dekat. Betul ke? Tadi dah ada situ. Cincah. Betul. Bye. Teruk bye, nak turun. Naik sana. Betul ke rok ni, Taufik? Betul lah, rok ni tadi kita naik. Ya. Yeah. Weh, keruk. Naik okey, turun baik. Nak turun jalan tanah merah ni yang sakit ni. Sekali lincin, tergelincir baik. So kita nak turun dah sekarang. Kita duduk setengah jam kat atas. Kita nak turun. Dah panas. Kita dah habis panjat. Kita nak balik sekarang ni. So nak balik sekarang, kita kena menapak turun. Menapak turun yang paling aku suka. Menapak naik aku tak suka. Naik siksa baik. Kalau turun tak apa. Tengok. Turun okey. Turun makanan. Naik bukan makanan. Teruk. Tapi okey. Boleh repeat. Untuk datang training jadi. Dia kalau masuk hutan ni paling best bunyi dia. Bunyi paling best. Tengok. So hari ni trip kita bukan ni kawan trip lah. Hiking kita dekat Bukit Gelendang. Kita pakai road 42 settle. So bagi aku okey lah road ni. Boleh repeat lah. Kalau nak datang training
Untuk naik gunung, okey lah. Sini mana je nak trek ni. Tak Geledang, Bakong. Gunung Meru lah kot rasanya. Tak pun Batu Putih situ je. Batu Putih pun kat Gopeng. So, okey. So, kita bersama guide kita hari ni. Guide, okey? Wah, mantap! Aku baru puji guide. Aku baru puji guide, bhai. Kali guide jatuh gampang. Tak puji aku. Apa ni? Ni bukan guide tu. So, ni guide kita hari ni. Sana Taufik. Okey tak? Okey lah. Kata-kata sikit. Tak mampu ya naik. Ay, takkan guide tak pernah naik tau. Mana boleh naik? Aduh, member pun nak mampu je. Tak ada lah, teruk. Okey lah, sangat okey. Kan Taufik kan? Ya, boleh. Boleh. Trek ni boleh lah. Dia pacak je bukan teruk Nak sangat. naik 2,000 punya boleh lah sini. 2,000 kan? Sembak. So, akhirnya sampai.